Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari kita memulakan pengajian kita dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kita usia yang panjang, masa yang lapang, kesihatan yang baik dan kekuatan. Maka dengan itu dapatlah kita menghadiri kelas bahasa Arab pada hari ini. Mudah-mudahan berkat pengajian bahasa Arab kita ini, mudah-mudahan Allah kurniakan kita kefahaman dan semoga Allah kuatkan ingatan kita untuk mengingati pelajaran-pelajaran kita, insya-Allah. Baik, hari ini kita kelas pertama untuk kelas celik Arab berpandukan surah Yasin. Mari kita mulakan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan mulakan dengan melihat tentang jenis perkataan dalam bahasa Arab. Baik, dalam bahasa Arab, mula-mula kita belajar bahasa Arab, kita kena kenal huruf dahulu. Baik, huruf-huruf Arab tidak ada masalah bagi kita orang Melayu. Kita semua sudah mengenal huruf-huruf dalam bahasa Arab. Seterusnya kita nak kenal pula perkataan dalam bahasa Arab. Baik, dalam bahasa Arab, perkataan Arab terbahagi kepada 3 jenis sahaja. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga haraf. Baik, mari kita tengok isim dahulu. Isim ni kata nama. Kata nama dalam bahasa Arab biasanya ada pattern. Dan kalau nak faham makna, kena kenal pattern. Pattern ni seperti imbuhan. Dia huruf tambahan. Kita kena kenal huruf tambahan dalam sesuatu isim tu. Dan kita kena tahu fungsi huruf tambahan tu, baru boleh tahu dia punya terjemahan. Contoh hadir dengan mahir. Hadir dengan mahir ni dia ada tambahan alif di tengah. Kemudian bila tengok baris selepas alif tu dia berbaris bawah. Baik, dalam bahasa Arab, isim yang ada alif di tengah, kemudian selepas alif baris bawah, dekat terjemahannya ada perkataan orang yang. Maknanya di sini penambahan alif di tengah ini supaya dalam terjemahan itu ada perkataan orang yang. Baik, di sini hadir makna sebenarnya orang yang datang. Manakala mahir terjemahannya orang yang cekap. Baik, di sini dua-dua perkataan ni dekat terjemahan ada perkataan orang yang. Dari mana datang perkataan orang yang itu? Daripada penambahan alif di tengah. Penambahan alif di tengah menunjukkan dalam isim tersebut ada perkataan orang yang. Baik, tapi dalam isim dia tidak ada
ganti nama diri tersembunyi. Baik, kenapa sebut ganti nama diri tersembunyi? Kerana dalam bahasa Arab ada perkataan yang mana di dalamnya ada ganti nama diri tersembunyi, iaitu kalimat fi'il. Dalam bahasa Arab, fi'il ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, fi'il tu apa? Fi'il tu kata kerja. Tetapi kata kerja dalam bahasa Arab, dia tak sama dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, kerana dia ada ganti nama diri tersembunyi. Contoh di sini, hadorna. Hadorna terjemahannya kami telah datang. Maharna terjemahannya kami telah cekap. Baik, tadi kalau orang yang datang tadi hadir, dari sini kita tahu ada perkataan orang yang sebab ada alif. Orang Arab telah pattern kan bahawa penambahan alif ini untuk bagi ada orang yang. Baik, kalau fi'il dari pula, mereka telah pattern kan untuk kami telah ni, letak na kat ujung. Kat sini pun ada kami telah, sini pun sama diletak na. Telah dipatternkan dalam bahasa Arab bahawa untuk fi'il, mereka letak ganti nama diri tu dalam fi'il. Ganti nama diri tu dianggap tersembunyi dan ini adalah dia punya tanda je. Na ni tanda je. Baik, kalau tadi alif itu tanda untuk perkataan orang yang. Alif duduk tengah. Memang patternnya begitu. Kalau yang ini perbuatan yang telah berlaku, yang ada ganti nama diri kami ni, mereka telah patternkan untuk ganti nama diri kami dalam perbuatan ini. Tandanya ialah letak na kat ujung. Kemudian sebelum na tu mesti mati. Dia ada ketetapan baris juga. Kita kena ikut ketetapan baris tu. Contoh macam tadi, nak bagi ada perkataan orang yang, tengah kena ada alif, kemudian selepas alif mesti baris bawah. Selepas alif mesti baris bawah. Kat sini hadir, mesti sebut hadir, tak boleh sebut hadur. Tak boleh sebut hadur atau hador. Dia punya baris selepas alif tu mesti baris bawah. Kalau yang dekat kata kerja ni, tanda untuk kami telah ni, na. Tapi baris pun kena ikut. Sebelum na tu dia mesti mati. Sebelum na mesti mati. Baik, itu tentang fi'il. Sekarang kita tengok haraf pula. Baik, minggu lepas kita ada bincang tentang wa. Wa dalam bahasa Arab ni ada banyak makna. Antara makna wa dan dengan demi. Nanti kita baca surah Yasin. Di awal surah Yasin, Allah berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada wa dekat awal surah Yasin itu. Yang waw di situ maknanya demi, itu waw sumpah. Baik, nanti kita baca tengah-tengah surah Yasin, kita banyak kali jumpa wa. Yang kita banyak kali jumpa, yang selalu jumpa tu waw maknanya dan ni. Nanti kita jumpa selalu wa ni. Yang selalu kita jumpa wa tu maknanya dan. Manakala kalau jumpa wa dekat depan surah, kalau depan surah biasanya itu waw sumpah. Contoh dalam surah Yasin, Allah berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Al-Quran yang penuh hikmah. Waw di situ adalah waw sumpah, maknanya demi. Baik, kalau jumpa haraf dia tak ada pattern. Jadi kita tidak perlu kenal pasti huruf tambahan dekat perkataan tu. Sebab dia tak ada huruf tambahan, dia memang asalnya begitu. Kemudian dia tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Jadi jumpa haraf tidak perlu cari ganti nama diri tersembunyi. Kalau jumpa fi'il, kita kena cari ganti nama diri apa yang tersembunyi dalam fi'il tersebut. Nak cari kena tengok tandanya. Baik, kalau isim pun sama, kita kena, kalau isim pula, kalau isim tidak ada ganti nama diri tersembunyi, tapi kita kena tengok pattern dia. Nak tengok pattern, kena tengok huruf tambahan. Kita kena tengok huruf tambahan, kena tahu apa fungsi huruf tambahan tu, baru boleh tahu makna isi. Baik, kalau haraf tidak ada pattern, tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, seterusnya kita nak masuk satu tajuk isim, satu tajuk fi'il, satu tajuk haraf. Baik, untuk isim, hari ini kita nak cerita tentang nombor dalam bahasa Arab
dan juga nombor giliran. Baik, dalam bahasa Arab, kalau nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dia tidak ada pattern standard. Tapi kalau nombor giliran ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, nombor giliran. Nombor giliran biasa dia akan ikut pattern fa'il. Dia akan ikut pattern fa'il yang mana tengahnya ada alif, selepas alif baris bawah. Baik, mari tengok contoh. Baik, untuk nombor 1 ni dia tak ikut pattern ni. Nombor 1 ni dia lain sikit. Nombor 1 dalam bahasa Arab wahid. Kalau nombor giliran, orang Melayu kata yang pertama. Baik, selalu kalau bahasa Melayu, kalau nombor giliran, mereka tambah, kita guna yang ke. Contoh yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Tapi untuk nombor 1 dia lain sikit. Nombor 1 kalau giliran, orang Melayu kata yang pertama. Baik, kalau 2, kalau 2 dalam bahasa Arab isnain. Baik, kalau yang kedua, kalau kita nak kata yang kedua dalam bahasa Arab, dia ikut pattern fa'il, yang mana di tengahnya ada alif, kemudian selepas alif baris dia mesti baris bawah. Baik, tadi Hajar Azizah tanya huruf tambahan tu hanya alif ke? Baik, tadi kita ada cerita tentang contoh isim tadi. Baik, ini salah satu contoh isim yang mana dalam isim ni ada penambahan alif. Ini salah satu contoh saja. Nanti isim tu ada banyak pattern. Ada yang tambah waw, ada yang tambah ya, ada yang tambah mim. Dia ada beberapa huruf tambahan. Ini salah satu contoh perkataan yang menggunakan penambahan alif. Tapi huruf penambahan tu sebenarnya ada banyak, bukan alif saja. Baik, ini salah satu contoh. Baik, balik semula kepada nombor tadi. Baik, nombor tadi, kalau nombor 2 isnai. Baik, nombor 2 dengan 1 tu dia punya pattern tak sama. Kat sini nombor 2 alif duduk depan, nombor 1 alif duduk tengah. Jadi dia tidak mengikut mana pattern. Dia tidak ada ketetapan pattern. Tapi kalau nombor giliran dia akan ikut pattern fa'il, yang mana kena letak alif kat tengah, kemudian selepas alif baris bawah. Tapi yang pertama ni tak ikut pattern tu. Perkataan yang pertama tak ikut pattern fa'il ni, dia special case sikit. Yang pertama awal, yang kedua sani. Sani ni ikut pattern fa'il. Kalau orang Melayu nombor giliran, orang Melayu letak perkataan yang ke. Kalau orang Inggeris, mereka kata yang kedua tu second. Ada istilah khas untuk yang kedua, second. Kalau bahasa Inggeris, 2 tu, yang kedua second. Baik, mari tengok yang seterusnya, nombor 3. Baik, 3 dalam bahasa Arab salasa. Kita baca dalam niat sembahyang maghrib, usolli fardal maghribi salasa rakaat. Saja aku solat maghrib 3 rakaat. Baik, 3 dalam bahasa Arab salasa. Baik, tapi kalau nombor giliran yang ketiga, baik, kalau nombor giliran yang ketiga dalam bahasa Melayu, orang Melayu kata yang ke. Yang ke ni menunjukkan nombor giliran. Kalau bahasa Arab, kena ikut pattern fa'il, yang mana tengahnya ada alif, selepas alif baris bawah. Jadilah salis. Salis maknanya yang ketiga. Kalau 3 saja, salasa. Kalau saya kata saya nak 3 jubah, salasa jubah. Salasa jubah. Tapi kalau saya nak jubah yang ketiga yang dekat atas tu, saya nak jubah ketiga. Yang ketiga. Kalau yang ketiga, salis. Baik, contoh lain. Nombor 4 dalam bahasa Arab, arba'ah. Kita sembahyang isyak, kita baca niat usolli fardal isya'i arba'a raka'atin. Aku solat isyak 4 rakaat. 4 dalam bahasa Arab arba'ah.
Kalau yang keempat, dalam bahasa Melayu, kalau nombor giliran, dekat nombor tu orang Melayu sebut yang ke. Baik, kalau bahasa Arab, mereka ikut pattern fa'il ni, yang mana di tengahnya ada alif, selepas alif berbaris bawah, jadilah Rabi' maknanya yang keempat. Kalau salis, yang ketiga. Baik, dua-dua nombor giliran ni mengikut pattern fa'il. Tapi kalau nombor yang bukan giliran, kalau bukan giliran dia tak standard. Sini ada alif, yang ni ada hamzah. Jadi dia tidak ada ketetapan pattern untuk nombor dalam bahasa Arab. Tapi kalau nombor giliran, dia kena ikut pattern fa'il. Baik, mari kita tengok contoh Surah Yasin ayat yang ke-14. Mari kita bacakan dahulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Baik, saya baca terjemahannya. Iaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga-tiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutuskan kepada kamu. Baik, tengok dalam ayat tu tuan-tuan, ada nombor 2. Kemudian di sini nombor giliran yang ketiga. Baik, yang nombor 2 tu dalam ayat tersebut isnain. Baik, isnain ni nombor, maknanya 2. Kalau nombor giliran yang kedua dalam bahasa Arab sani. Kalau nombor giliran untuk 2, orang Melayu kata yang kedua. Dalam bahasa Arab yang kedua sani. Ada satu bas ekspres namanya Sani. Sani tu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab maksudnya yang kedua. Sani yang kedua. Kalau 2 dalam bahasa Arab isnain. Baik, kemudian dekat bawah tu ada nombor giliran yang ketiga. Kita biasa dengar salasa, tapi di sini kita jumpa salis. Salis ni mengikut pattern yang kita bincang tadi, iaitu pattern fa'il. Baik, salis tu mengikut pattern fa'il, jadi dia adalah nombor giliran. Maka maknanya di sini kita tambah yang ke. Yang atas tu kita tak tambah yang ke. Yang atas tu nombor, kita tak terjemah yang kedua. Tapi di situ kita terjemah 2 je. Yang tu nombor, yang bawah ni nombor giliran. Yang ni nombor giliran kerana mengikut pattern fa'il. Baik, salis maknanya yang ketiga. Kalau 3 tadi salah. Selalu kita baca dalam niat sembahyang maghrib, selalu sebut nombor 3. Kita kata usalli fardal maghribi 3 rakaat. Belajar Basyiratun tanya, kalau nombor depan ada alif hamzah, kita buang dia untuk tukar pada angka giliran. Baik, tadi nombor 4 tadi. Nombor 4 tadi. Tadi ajar Basyiratun tanya, nombor 4 ada hamzah. Baik, apabila tukar ke nombor giliran, hamzah tu tak ada. Hamzah tu dibuang. Jadilah Rabi'. Baik, kalau nombor 3 dia ada alif di sini, posisinya kat sini. Tapi bila tukar nombor giliran, kita letak alif tu pada posisi yang kedua. Baik, yang nombor ni dia punya pattern tak standard. Bentuk dia tak sama. Nombor 4 ada hamzah, nombor 3 ada alif. Dia tak standard. Tapi kalau nombor giliran, dia punya huruf tambahan dia semua standard.
iaitu alif kat tengah. Kemudian baris pun standard selepas alif berbaris bawah. Baik, tadi yang jawab Basyiratun tadi, nombor 4 tadi ada hamzah. Bila tukar jadi nombor giliran, adakah buang hamzah? Jawapannya ya, kena buang hamzah tu supaya dia mengikut pattern fa'il. Apabila ikut pattern fa'il, maka barulah dia jadi nombor giliran. Baik. Nanti kita jumpa nombor 5. Nombor 5 dalam bahasa Arab khamsa. Khamsa. Nombor 5 dalam bahasa Arab khamsa. Kalau tukar ke nombor giliran, ikut pattern fa'il, dia akan jadi khamis. Khamis. Kita selalu sebut hari Khamis kan. Dalam bahasa Arab, khamis tu makna dia sebenarnya yang kelima. Baik, mudah-mudahan menjawab soalan Najah tadi. Balik semula ke nombor tadi. Baik, dalam ayat tadi kita jumpa perkataan salis. B sebelum dia tu kata sendi. Kita biasa jumpa B maknanya dengan. B di situ tak termasuk dalam nombor tersebut. B itu haraf. Maksud B di situ ialah dengan. Baik, ulang lagi sekali. Isnain ini adalah nombor, maknanya 2. Kalau nombor giliran yang kedua kena ikut pattern fa'il, bunyinya ialah sani. Sani. Baik, yang salis bawah tu, yang ni nombor giliran. Dalam bahasa Melayu, nombor giliran kita tambah yang ke. Kalau dalam bahasa Arab, nombor giliran itu mengikut pattern fa'il. Fa'il, tengahnya ada alif, selepas alif baris bawah. Baik, kalau nombor 3, selalu kita sebut salasa. Usalli fardal maghribi, salasa. Salasa 3. Tapi kalau yang ketiga, salis. Baik, tadi kalau 4 tadi arba'a. Kalau yang keempat, robi'. Robi', salis, sani. Semua tu nombor giliran mengikut pattern fa'il. Baik, sedikit pengajaran tuan-tuan daripada ayat ini. Ayat ini Allah cerita tentang satu penduduk negeri yang sangat degil. Penduduk negeri ini kami utuskan kepada mereka 2 orang utusan, 2 orang rasul. Lalu mereka mendustakan keduanya. Mendustakan di sini maksudnya mereka menuduh Rasul itu berdusta. Mereka menuduh Rasul itu berdusta. Maka Allah kuatkan lagi, kami kuatkan lagi dengan utusan yang ketiga. Jadi semua sekali ada 3. Kat sini ditulis ketiga, ini terjemahan tambahan. Kat sini perkataan ketiga di sini terjemahan tambahan. Dalam ayat tu tak ada perkataan ketiga. Tadi sekali je perkataan ketiga. Kat sini ini terjemahan tambahan. Penterjemah tambah kat sini perkataan ketiga. Penterjemah kata di sini ketiga-tiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutuskan kepada kamu semua. Baik, ini cerita tentang penduduk negeri yang sangat degil. Allah utuskan 3 rasul tapi mereka tolak juga rasul yang diutuskan tersebut. Dan diceritakan dalam surah Yasin bahawa kaum ini telah dibinasakan. Baik, mari tengok seterusnya surah Yasin ayat 29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Terjemahannya, tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Baik, kat situ ada perkataan satu. Perkataan satu dalam ayat itu daripada kalimat wahidah. Baik, kita biasa sebut wahid. Selalu kita baca lepas sembahyang dengan imam. Imam kata wa ilahukum ilahu wahid. Wahid itu satu. Wahidah pun satu juga. Dalam bahasa Arab, nombor dengan nombor giliran ni dia boleh bertukar jantina. Dia boleh jadi laki
dengan perempuan. Kalau lelaki tak ada tamar butuh. Kalau perempuan dia ada tamar butuh. Baik, kat sini dia jadi perempuan, maka dia letak tamar butuh. Kenapa dia jadi perempuan? Sebab dia merujuk kepada perkataan soihatan ni. Soihatan di sini maknanya teriakan suara. Baik, teriakan suara tu berapa? Satu. Baik, perkataan satu tu merujuk kepada teriakan suara. Teriakan suara tu dalam bahasa Arab dia ada tamar butuh. Di sini dia ada tamar butuh. Jadi wahidah ni dia tiru soihatan. Dia pun ada tamar butuh juga. Baik, dalam lepas solat selalu imam baca wa ilahukum ilahu wahid. Yang tu tak ada tamar butuh, sebab merujuk kepada Tuhan, ilahu wahid. Yang ni ada tamar butuh sebab merujuk kepada soihatan. Maknanya nak cerita di sini bahawa dalam bahasa Arab nombor ni dia ada jantina. Nombor ada jantina. Baik, orang yang pernah belajar bahasa Arab mesti tahu tentang jantina dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, perkataan Arab ni dia ada jantina, termasuklah nombor. Nombor pun boleh jadi lelaki dan perempuan. Apabila dia perempuan, kena tambah tamar butuh. Kalau dia lelaki, tak ada tambah tamar butuh. Kalau lelaki, wahid. Baik, kalau lelaki, wahid. Kalau perempuan, wahidah. Baik. Orang Melayu pun, kalau anak lelaki, letak nama wahid. Kalau nama perempuan, letak nama wahidah. Baik, wahidah ni menunjukkan, wahidah adalah kalimat perempuan. Tanda perempuan, dia ada tamar butuh. Jadi nombor dalam bahasa Arab dan nombor giliran tadi, dia boleh ada jantina. Dia ada jantina, dia boleh jadi lelaki dan perempuan. Contoh tadi tiga salasah. Kalau perempuan tambah tamar butuh jadi salasah. Baik, cuma hari ni kita tidak bincang detail tentang jantina tersebut. Hari ni kita nak fokus pada beza pattern untuk nombor dengan nombor giliran. Kalau nombor giliran tadi, saya ulang tuan-tuan, nombor giliran kena ikut pattern fa'il. Tapi untuk nombor satu ni dia tak ikut sistem tadi. Untuk nombor satu ni dia tak ikut sistem tadi, tak ikut pattern tadi. Satu wahid. Kalau nombor giliran dia, yang pertama tak ikut pattern fa'il tu. Kat sini yang pertama dia ada perkataan khas, iaitu awal. Jadi dia tak ikut pattern fa'il. Kalau ikut pattern tu sepatutnya ada alif. Selepas alif baris bawah. Tapi dia tak ikut pattern fa'il. Yang ikut pattern nombor 2. Nombor 2 sampai yang seterusnya. Nombor 2 dan yang seterusnya mengikut pattern fa'il. Nombor giliran untuk yang kedua sampai yang seterusnya mengikut pattern fa'il. Yang tak ikut pattern fa'il tu yang pertama. Yang pertama dalam bahasa Arab, awal. Baik, balik semula kepada ayat tadi tuan-tuan dan puan-puan. Baik, ini cerita tentang kaum yang degil tadi. Kaum yang degil tadi diutuskan 3 Rasul, tapi mereka tolak Rasul. Akhirnya mereka telah dibinasakan. Caranya macam mana? Allah kata di sini, tidak ada seksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja. Maknanya mereka dibinasakan dengan cara dikeluarkan, Allah keluarkan satu teriakan suara saja daripada langit, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Baik, ini penghujung kepada orang-orang yang degil yang diceritakan dalam surah Yasin ni. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Dunia mati sia-sia, akhirat nanti mereka diseksa selama-lamanya. Baik, mari tengok seterusnya. Baik, tajuk nombor tadi selesai. Sekarang kita nak masuk tajuk fi'il. Kita nak cerita tentang fi'il madhi. Baik, dalam bahasa Arab, fi'il madhi ni dia bukan semata-mata perbuatan. Dia bukan semata-mata perbuatan yang telah berlaku. Dia ada ganti nama diri. Maknanya fi'il madhi ni dia ada ganti nama diri, ada telah dan juga perbuatan. Contoh, dia telah membelanjakan. Baik, kalau bahasa Melayu, dia tu satu perkataan.
Telah tu satu perkataan lain. Membelanjakan tu satu perkataan lain. Jadi di situ dia telah membelanjakan itu 3 batang perkataan. Tetapi apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dia akan jadi satu perkataan saja, iaitu anfaqa. Kita pun tertanya-tanya dekat mana dia tu. Dia tu kita anggap sebagai ganti nama diri tersembunyi dalam fi'il madi tersebut. Tandanya kat mana? Tandanya hujung fi'il madi tu baris atas. Baik, kalau kita nak tukar dia kepada aku, kita tak nak dia tu, kita nak aku. Kita nak kata aku telah membelanjakan. Maka caranya kita kena matikan hujung tadi. Tadi hujung baris atas untuk dia. Kalau nak buang dia, matikan. Kemudian untuk tukar kepada aku, letak tu kat hujung. Jadi di sini apabila nak kata aku telah membelanjakan, dimatikan huruf hujung yang asalnya baris atas tadi. Di sini dimatikan sebab nak buang dia. Kemudian tambah tu untuk tanda kepada ganti nama diri aku. Baik, di sini anfaq tu maksudnya aku telah membelanjakan. Baik, kalau kami telah membelanjakan, anfaqna. Baik, di sini na tu kami. Baik, tadi kalau aku guna tu. Kalau kami guna na. Baik, huruf yang hujung yang asal tadi, asalnya baris atas. Kalau baris atas tu itu tanda untuk dia. Apabila tukar ganti nama diri lain, huruf yang hujung tu dimatikan. Dimatikan sebab kita nak buang dia tu. Baik, mari tengok contoh lain. Contoh lain, dia telah berbuka. Dalam bahasa Arab, aftara. Kat mana dia tu? Dia tu tersembunyi. Mana tandanya? Huruf hujung fi'il madi tu berbaris atas. Hujung tu mesti baris atas. Baru ada dia ni. Baik, kalau tukar kepada aku telah berbuka. Aftar tu. Baik, aku di situ kita kena tambah tu. Tapi huruf hujung yang tadi, yang asal baris atas tadi, matikan sebab nak buang dia. Baik, kalau kami telah berbuka, aftarna. Baik, di sini kami tandanya ialah na. Sebelum na tu dimatikan. Kenapa dimatikan? Asalnya baris atas. Asalnya baris atas tu untuk ganti nama diri dia. Apabila nak tukar ganti nama diri lain, huruf yang hujung baris atas tadi dimatikan. Baik, kat sini aftarna ni dia dikira satu batang perkataan. Tapi dalam satu perkataan tu ada 3 perkara. Yang pertama ganti nama diri, yang kedua telah, yang ketiga perbuatan berbuka ni. Aftar tu pun itu dikira satu perkataan. Aftara tu pun satu perkataan. Semua ni satu perkataan. Tapi dalam satu perkataan tu ada ganti nama diri, ada telah, dan ada perbuatan. Dan setiap ganti nama diri tu ada tanda. Tanda-tanda inilah kita kena ingat. Saya ulang lagi sekali. Tanda dia, hujung fi'il madi tu huruf asal baris atas. Kalau tanda ganti nama diri aku, hujungnya ada tambah tu. Kalau kami, hujungnya ada na. Baik, mari tengok contoh tuan-tuan. Surah Yasin ayat 25 dan 26. Baik, di situ ada perkataan aku telah beriman. Cuba tuan-tuan kenal pasti dalam ayat ni. Dekat mana aku, kat mana telah, kat mana beriman tu. Baik, sementara tuan-tuan dan perempuan cuba cari. Kalau jumpa, tulis di komen. Tulis di ruang komen kalau sudah jumpa. Sementara itu saya bacakan ayat ini sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Baik, saya bacakan pula terjemahannya. Baik, saya bacakan terjemahan.
sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimanan. Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Dia pun berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku, salah je ni, minta maaf, sekiranya kaumku mengetahui. Baik, kita nak cari di situ perkataan aku dan telah dan beriman. Aku telah beriman. Baik, Hajar Azizah kata amantu. Hajar Fatimah pun kata amantu. Hajar Bashiratun pun kata amantu. Hajar Siti Saudah pun kata amantu. Baik, betul jawapan tersebut. Amantu tu dekat ujung dia ada tambah tu. Tu tanda ganti nama dia aku dalam fi'il madi. Kita baca niat wuduk selalu sebut nawaitu. Ada tu kat ujung. Kalau ada tu kat ujung, tu tanda ganti nama dia aku dalam fi'il madi. Jadi dia ada telah sekali. Baik. Kalau dia telah beriman, mana tidak ada tambah tu. Tadi tu aku. Kalau dia telah beriman, mana. Baik, kalau kami telah beriman, amanna. Kalau kami, dekat ujung fi'il mati itu kena tambah na. Sebelum na mati kan. Kalau aku kena tambah tu. Sebelum tu mati kan. Kalau dia tak ada tambah apa-apa kat ujungnya kena baris atas. Ujung tu mesti baris atas. Baik. Sedikit penjelasan tentang ayat ini. Ayat ini cerita tentang satu orang lelaki yang telah memberi nasihat kepada kaum yang degil yang diceritakan dalam surah Yasin ini. Baik, lelaki tu bagi nasihat. Lelaki tu kata, aku beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Baik, lalu lelaki itu kerana telah memberi nasihat, maka lelaki itu telah dibunuh. Jadi dia dikira mati syahid. Maka malaikat pun datang kepada rohnya. Malaikatnya kata, masuklah ke syurga. Lalu lelaki yang kena bunuh tadi, rohnya pun berkata, ketika itu dia sudah dalam syurga, dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Baik, kat sini, ini satu contoh khalifah, pemimpin. Kita semua adalah khalifah di muka bumi Allah. Kita semua pemimpin. Ciri-ciri pemimpin ni dia selalu fikirkan orang. Nak masuk syurga pun nak masuk dengan orang, bukan nak masuk seorang. Baik, walaupun dia kena bunuh dengan kaumnya sendiri, tapi dia ketika selepas kena bunuh tu, rohnya dijemput masuk ke syurga. Lalu dia pun berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui sebab apa aku ini diampunkan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini cerita tentang lelaki yang memberi nasihat, sedangkan dia bukan Rasul, dia bukan Nabi, tapi dia nak juga memberi nasihat. Akhirnya dia telah dibunuh. Maknanya kaum dalam cerita ni sangat kejam lah. Sama perangai mereka ni macam orang Arab. Dulu orang Arab mereka seksa Sumayyah. Akhirnya Sumayyah menjadi wanita pertama mati syahid. Suami Sumayyah pun kena seksa juga. Kena seksa bukan sebab buat jenayah, tapi kerana mereka beriman. Laki ni pun sama. Laki ni kata aku telah beriman. Dia beriman hanya kerana mereka beriman, lalu mereka telah diseksa. Maknanya kaum dalam cerita ni adalah sangat-sangat kejam. Tetapi poin pentingnya ialah kita kena jadi seperti lelaki ni. Kita kena memberi nasihat kepada manusia. Orang tu nak dengar ke tak dengar, itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi Hajar Bashiratun ada tanya,
tentang nombor tadi dekat ruangan komen tadi, dia lambat keluar. Saya baru perasan, kita undur sekejap tajuk nombor tadi. Baik, nombor dalam bahasa Arab, dia seperti isim-isim yang lain. Isim-isim yang lain, barisnya boleh berubah-ubah. Contoh nama Allah. Nama Allah tu boleh jadi Allahu, Allaha, Allahi. Nombor pun sama. Contoh nombor giliran, salisin tadi kan, dia boleh jadi salisun, boleh jadi salisan, boleh jadi salisin. Baik, untuk menjelaskan perubahan baris tu dia panjang ceritanya. Ceritanya bawah tajuk ilmu nahwu. Tapi di sini saya sebut secara ringkas, apabila nombor tu atau nombor giliran dia berada selepas B. B ni dia menyebabkan isim selepasnya berbaris bawah. Contoh perkataan lain, perkataan nama. Nama dalam bahasa Arab ismu. Tapi kalau letak B, maka dibaca bismi. Asalnya ismu paling depan. Tapi bila letak B, maka dibaca baris bawah, bismi. Kat sini dibaca baris bawah tu sebab ada B. Itu jawapan ringkas kepada persoalan Hajah Bashiratun tadi. Soalannya ialah macam mana nak tentukan baris hujung tu. Kena tengok perkataan sebelumnya. Contoh di sini ada B. B ni yang menyebabkan nombor giliran ini berbaris bawah. Baik, mudah-mudahan dah menjawab persoalan tadi. Baik, seterusnya balik semula ke tajuk fi'il madhi tadi balik. Kita nak tengok contoh yang lain. Contoh seterusnya, surah Yasin ayat 31. Baik, di situ ada perkataan telah kami binasakan. Ada 3 perkataan di sini. Yang pertama telah, yang kedua kami, yang ketiga binasakan. Cuba tuan-tuan cari kat mana perkataan tersebut. Baik, saya tunggu jawapan di ruangan komen. Baik, sementara tuan-tuan dan puan-puan cuba cari, saya bacakan ayat ini sebentar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Baik, terjemahannya, tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahawasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak kembali kepada mereka. Baik, kita nak cari di situ perkataan telah kami binasakan. Baik, Azizah kata perkataan telah kami binasakan ahlakna. Hajah Fatimah pun kata ahlakna. Hajah Bashiratun pun kata ahlakna. Hajah Ruhaya pun kata perkataan ahlakna. Baik, betul jawapan tersebut. Ahlakna terjemahannya telah kami binasakan. Kat situ kami tandanya na. Sebelum na tu mesti mati. Baik, kalau saya nak tukar kepada dia, kalau dia telah binasakan, na tu tak ada. Kalau dia telah binasakan, ahlaka. Baik, kalau aku pula, kalau saya nak tukar kepada aku telah binasakan, ahlaktu. Ahlaktu maknanya aku telah binasakan. Kalau dia
dia telah binasakan ahlaka. Tanda dia ujung baris atas. Tapi kalau tukar kepada kami, ujung dimatikan, kemudian ditambah na. Baik, di sini na ni termasuk dalam fi'il madhi ni. Fungsi na di situ adalah sebagai tanda ganti nama diri kami. Baik, mari tengok yang seterusnya. Surah Yasin ayat 82. Allah berfirman, terjemahannya kat situ ada perkataan dia menghendaki. Baik, sebenarnya di situ ada telah. Sebenarnya kat situ makna sebenarnya dia telah menghendaki. Apabila dia telah menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Baik, cuba tuan-tuan cari dalam ayat tu kat mana perkataan dia menghendaki. Baik, saya bacakan sekejap ayat ini sementara tuan-tuan dan puan-puan cuba cari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik, mari tengok terjemahan. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Baik, kita nak cari di situ perkataan dia menghendaki, maksud sebenarnya dia telah menghendaki. Baik, Ajah Azizah kata aroda. Ajah Bashiratun pun kata aroda. Baik, Ajah Ruhaya pun kata perkataan dia menghendaki di situ ialah aroda. Ajah Fatimah pun kata aroda. Baik, betul jawapan tersebut. Baik, aroda tu huruf ujungnya huruf asal berbaris atas, itu tanda dia dalam kalimat tersebut. Baik, terjemahan sebenarnya ada telah, tapi penterjemah tak tulis telah di situ, mungkin kerana nak meringkaskan terjemahan. Bajalin Sani pun kata tadi aroda. Baik, betul jawapan tersebut. Baik, kalau aku telah menghendaki. Baik, kalau saya nak tukar dia di situ kepada aku, saya nak tukar dia kepada aku, baik, kat situ akan jadi aradtu. 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 Tu aku. Baik, kat sini tu aku. Sebelum tu dimatikan. Baik, bila dimatikan, alif tadi dia buang. Jadi aradtu. Aradtu maknanya aku telah menghendaki. Baik, kalau tukar kepada kami, kalau kami telah menghendaki pula, aradna. Kat sini kami tandanya na. Sebelum na huruf dal tu dimatikan. Tadi asal dia punya dal tu pada atas. Pada atas tu tanda ganti nama dia. Baik, kemudian perkataan menghendaki ni dia asalnya ada alif kat tengah. Tapi bila tukar ganti nama diri aku dengan kami, alif tu dibuang. Alif tu dibuang sebab huruf dal ni dimatikan. Bila dal tu dimatikan, alif tu tidak sesuai berada di situ, maka dibuang. Asalnya ada alif, tapi di sini dibuang. Baik, poin penting di sini nak bagi tahu, kalau kami dalam fi'il madhi tandanya na. Kalau aku tandanya tu. Kalau dia hujung tu huruf asal berbaris atas, itu tanda dia dalam fi'il madhi tersebut. Dan ini adalah fi'il madhi terjemahan sebenarnya ada telah. Baik, ini nak bagi tahu bahawa kuasa Allah sebenarnya. Kalau Allah nak sesuatu tu jadi, Allah tidak perlu berusaha. Allah tidak perlu berusaha. Benda tu memang boleh jadi sekelip mata. Allah nak saja, memang benda tu jadi sekelip mata. Dan ini adalah memang kuasa Allah. Nanti di hari kiamat, Tuhan akan beri sedikit Tuhan akan bagi manusia rasa kuasa ni. Manusia yang dalam syurga, ahli syurga. Nanti ahli syurga nak ayam.
Bayangkan saja, ayam ada sekelip mata. Nanti dalam syurga, nak kambing, kambing ada sekelip mata. Tak perlu usaha. Baik itu nanti dalam syurga. Dan nanti di hari kiamat pun, apabila semua binasa, nanti nak ada balik, Allah akan adakan balik sekelip mata. Memang itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Habis cerita tentang fi'il madi tadi. Sekarang kita nak masuk tajuk haraf. Hari ini kita ambil satu haraf yang ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, haraf tu ada banyak. Kita ambil satu iaitu yang popular, yang selalu kita jumpa, iaitu ala. Baik, ala maknanya ke atas atau di atas atau terhadap, atau boleh juga terjemah kepada. Baik, ala ni dia masuk bawah kategori haraf jar. Haraf jar ni maksudnya haraf baris bawah. Baik, kita panggil dia haraf baris bawah kerana dia punya fungsi ialah dia membaris bawahkan isim yang berada selepasnya. Contoh, ala Muhammadin. Baik, di sini Muhammadin berada selepas ala. Oleh kerana Muhammadin berada selepas ala, maka hujungnya baris bawah. Tidak boleh di situ kita baca Muhammadun. Kalau baca Muhammadun salah. Kalau baca Muhammadan pun salah. Di situ kena baca baris bawah. Sebab apa kena baca baris bawah? Sebab ala adalah haraf jar. Haraf jar ni haraf baris bawah. Haraf baris bawah ni fungsi dia membaris bawahkan isim selepas dia. Jadi kalau kata ala Muhammad, kalau baca sampai hujung, Muhammad itu hujungnya mesti berbaris bawah. Hujungnya mesti berbaris bawah. Jadi kena baca ala Muhammadin. Ala Muhammadin. Baik, contoh lain. Alallahi. Alallahi. Alallahi maknanya kepada Allah. Baik, di sini Allah mesti berbaris bawah di hujung. Mesti baris bawah. Tidak boleh baca Allahu, tidak boleh baca Allah, tidak boleh baca baris lain. Dia mesti baris bawah di sini. Selalu kita baca dalam doa, Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Selalu kita baca, kita matikan hujung, Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Tapi kalau baca sampai hujung, Alallahi. Alallahi. Allah di situ mesti baris bawah kerana ala adalah haraf jar. Baik. Cuma dia punya makna ala tu ada masa sesuai terjemah ke atas, ada masa pula terjemah kepada. Nanti ada tempat yang kena terjemah di atas ataupun terhadap. Tengok konteks ayat. Baik, mari tengok contoh yang pertama, surah Yasin ayat 3 dan 4. Allah berfirman, Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Terjemahannya, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Baik, di situ ada perkataan di atas. Perkataan di atas tu dalam bahasa Arabnya ala. Ala adalah haraf jar. Haraf jar dalam bahasa Melayu kita panggil dia haraf baris bawah. Kita panggil dia haraf baris bawah kerana fungsi dia membaris bawahkan isim selepasnya. Baik, isim selepasnya siratin. Kalau dalam surah Al-Fatihah kita baca sirata, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Fatihah tidak ada ala. Surah Yasin ada ala. Maka yang surah Yasin ni kita baca siratin, hujungnya baris bawah kerana ala adalah haraf jar. Baik, ala boleh terjemah ke atas, terhadap, kepada, di atas. Kat sini sesuai diterjemahkan di atas. Baik, sedikit pengajaran. Dalam surah Yasin Allah bersumpah, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Sesungguhnya kamu salah seorang rasul. Kamu di sini Nabi Muhammad SAW. Baik, sumpah berlaku apabila
orang tak berapa percaya. Orang tak berapa percaya. Dan memang orang Arab di Mekah dulu, mereka tak percaya Nabi Muhammad adalah Nabi. Dan ketika Nabi berhijrah ke Madinah, setelah 13 tahun dakwah, satu Mekah tu majoritinya sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Jadi mereka degil, mereka tolak kerasulan Nabi. Mereka tidak percaya. Jadi Allah bersumpah, Allah tegaskan, Nabi SAW memang betul-betul salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Baik, mari tengok seterusnya. Surah Yasin ayat 38. Allah berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Terjemahannya, sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, iaitu ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman. Baik, kat situ ada perkataan ala. Baik, perkataan ala di sini sesuai diterjemahkan terhadap. Allah kata di sini telah pasti berlaku perkataan, iaitu ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka. Baik, kat sini sesuai diterjemahkan ala terhadap. Baik, tadi kita kata ala adalah haraf jar. Haraf jar ni dia dalam bahasa Melayu kita panggil haraf baris bawah. Kita panggil dia haraf baris bawah kerana dia membaris bawahkan isim selepas ni. Baik, kat sini apakah isim selepas ala? Baik, isim selepas ala ialah aksari. Yang him tu tak termasuk. Him tu maknanya mereka. Baik, him tu bukan. Kat situ selepas ala aksari. Maka aksari yang kena baris bawah di ujung. Di sini aksari baris bawah di ujung kerana ala adalah haraf jar. Baik, nanti apa-apa isim selepas ala, isim yang betul-betul berada selepas ala, ujungnya kena baca baris bawah. Kalau selepas ala tu Muhammad, maka kena baca Muhammadin. Selepas ala tu perkataan keluarga, keluarga alu, keluarga alu. Tapi bila selepas ala kena baca ali. Contoh dalam selawat kita kata wa ala ali Ibrahim, wa ala ali. Ali tu asalnya alu, tapi bila ada ala, hujungnya baca baris bawah. Jadi dalam selawat kita baca wa ala ali. Dalam ayat ni kita baca aksari, hujungnya mesti berbaris bawah. Baik, sedikit penjelasan tuan-tuan dan puan. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan ancaman kepada orang yang tidak beriman. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Baik, kalau nenek ugut cucu, kalau kamu degil nanti nenek rotan. Baik, nenek cakap je nak rotan tu, belum tentu nenek rotan. Kalau atuk ugut cucu, atuk cakap je. Kalau kamu degil atuk tibai, belum tentu atuk tibai. Tapi kalau Tuhan punya ancaman, pasti berlaku. Dalam ayat ni Tuhan kata pasti berlaku perkataan yang Allah kata tu, bahawa orang-orang kafir akan diazab. Itu semua pasti berlaku. Dan perkara tersebut pasti berlaku terhadap kebanyakan mereka kerana mereka telah memilih untuk tidak beriman. Orang Arab ramai yang mereka tidak beriman, maka mereka pasti akan mendapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, habis cerita tentang ala tadi. Sekarang kita nak buat sedikit latihan ringkas, tuan-tuan. Baik, masa sudah tamat, jadi kita buat latihan ni secara pantas sedikit, tuan-tuan. Soalan pertama, saya nak 3 tembikai. Saya nak 3 tembikai. Cuba tuan-tuan kenal pasti yang mana satu jawapan yang betul. Salasa ke salisa? Baik, Ajah Bashiratun kata salasa.
Ajar Fatimah pun kata salasa. Ajar Siti Saudah pun kata salasa. Ajar Linsani pun kata salasa. Ajar Azizah pun kata salasa. Baik, betul jawapannya salasa. Baik, kalau salis, nombor yang ni ikut pattern fa'il. Kalau ikut pattern fa'il, dia jadi nombor giliran. Jadi makna yang salis ni, maknanya yang ketiga. Baik, salis yang ketiga, salasa tiga. Baik, betul jawapan tuan-tuan dan puan. Uridu salasa bitiha. Saya nak 3 tembikai. Baik, soalan seterusnya. Kami telah pergi ke pasar. A. Zahabna ila suq. B. Zahabana ila suq. Baik, mana satu terjemahan yang betul? Baik, Ajar Bashiratun kata A. Zahabna. Sebelum na mesti mati. Baik, Ajar Rohaya pun kata A. Zahabna. Ajar Linsani pun kata A. Ajar Siti Saudah kata A. Haji Abdul Rashid pun kata A. Zahabna. Ajar Azizah pun kata A. Zahabna. Baik, betul jawapan tersebut. Tadi kita kata na tu untuk kami. Baik, yang B pun ada na. Tapi B salah kerana tidak dimatikan sebelum na. Kalau tak dimatikan, ada dia. Kita tak nak dia dalam ayat tersebut. Kita tak nak dia, kita nak buang. Jadi kena matikan sebelum na. Baik, semua sepakat tadi A betul jawapan tuan. Jawapannya A. Zahabna ila suq. Baik, soalan seterusnya. Saya telah letak kunci di atas meja. Saya dah letak kunci di atas meja. Baik, Ajar Azizah kata ala. Baik, kalau tengok B ni bunyi sama juga. Ala. Baik, Ajar Haji Abdul Rashid kata A. Ajar Siti Saudah kata A. Ajar Bashiratun kata A. Ajar Rohaya, Ajar Fatimah, Ajar Linsani kata A. Baik, betul jawapan tersebut. Baik, tadi perkataan ala tadi yang maknanya di atas, dia punya ujung tu mesti bentuk macam ni. Ini nama dia alif maksur. Kalau dia tulis macam ni, lain maknanya. Makna dia tidak sama. Yang ni maknanya dia telah meninggi diri. Lain makna. Yang ni maksudnya panjang sikit. Yang ni maksudnya dia telah meninggi diri. Atau dia telah sombong. Jauh maknanya. Apabila silap tulis alif, bentuk alif tu lain makna. Baik, saya ulang lagi sekali. Tadi perkataan ala yang kita bincang tadi, dia punya ujung tu mesti alif berbentuk melengkung seperti ini. Kalau ditulis lurus, maka lain maknanya. Ini maknanya dia telah sombong. Dia telah sombong. Baik, soalan seterusnya. Saya anak yang kedua. Baik, A. Ana al-waladu tsani. B. Ana al-waladu itsnain. Ana al-waladu itsnain. Baik, mana satu jawapan yang betul, tuan-tuan? Baik, Ajar Bashiratun kata A. Ana al-waladu tsani. Ajar Rohaya pun kata A. Ana al-waladu tsani. Ajar Linsani kata A. Ajar Haji Abdul Rashid pun kata A. Ajar Fatimah kata A. Ana al-waladu tsani. Ajar Siti Saudah pun kata A. Baik, saya beri jawapan terus. Baik, kat sini yang kedua adalah nombor giliran. Nombor giliran tadi alif mesti kat tengah. Selepas alif dari bawah. Ikut pattern fa'il. Baik, kalau yang B tu maknanya 2. Baik, seterusnya. Baik, soalan yang seterusnya. Saya telah berpuasa semalam.
saya telah berpuasa semalam. A. Ana sawma al-barihah. B. Sumtu al-barihah. Baik, Hajah Basyiratun kata B. Sumtu al-barihah. Baik, Hajah Fatimah pun kata B. Sumtu al-barihah. Baik, oleh kerana masa sudah lanjut, saya beri jawapan terus. Jawapan yang B, sumtu. Baik, dalam ayat tersebut ada saya telah. Dalam ayat tersebut ada saya telah. Baik, kalau nak bagi ada saya telah tu, mesti guna pattern fi'il madi. Pattern fi'il madi kalau ganti nama dia saya, dia mesti guna tu. Baik, semua sepakat tadi B ya. Haji Abdul Rashid kata B. Hajah Azizah kata B. Hajah Siti Saudah, Hajah Linsani kata B. Baik, betul jawapan tersebut. Baik, saya ulang, dalam ayat tu ada telah. Kalau ada telah, mesti guna pattern fi'il madi. Pattern fi'il madi, kalau ganti nama diri saya, mereka tak guna ana. Mereka guna tu. Macam kita baca niat wuduk, nawaitu. Kita baca doa berbuka puasa, wa malakasumtu wa bika amantu. Baik, soalan terakhir. Kami telah setuju terhadap harga tersebut. Kami sudah setuju terhadap harga tersebut. Baik, A. Ittafaqna ala si'ra. B. Baik, ni dua-dua salah ni. Dua-dua jawapan salah. Minta maaf tuan-tuan. Soalannya salah. Jawapan di situ dua-dua salah. Baca tukar soalan tadi. A. Ittafaqna ala si'ri. B. Ittafaqna ala si'ru. Baik, saya sudah tukar tadi jawapannya. Baik, Hajah Basyiratun kata isim terakhir tidak berbaris bawah hujung huruf. Baik, Hajah Siti Saudah kata A. Hajah Linsani kata A. Hajah Basyiratun kata A. Baik, betul jawapan tersebut. Kat sini as-si'ri mesti berbaris bawah di ujungnya kerana ala adalah haraf jar. Baik, semua sepakat tadi A. Ala si'ari. Tak boleh baca si'ru ataupun si'ra. Baik, Alhamdulillah habis perbincangan untuk hari ini. Mohon maaf terlajak masa. Sekian saja dahulu untuk hari ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi pada hari Selasa minggu hadapan insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.